Siapa berasa hidup dia sempit, siapa berasa sekarang ni gaji tak cukup, siapa yang hari ni berasa anak dia empat-empat tak dengar cakap dia, ambil mak ayah duduk dalam rumah. Siapa ada mak ayah sakit, berebut dengan adik-beradik untuk ibu atau ayah yang sakit itu duduk di rumah dia. Kalau adik-beradik lain kata tak sempat nak jaga, tak sempat nak tengok mak yang dah pakai pampers, ayah yang dah nyanyok, bagi saya yang jaga. Ini pintu syurga dan kunci syurga yang paling berat yang ada di atas muka bumi Allah, ibu dan ayah kalian. Amai hari ni pasing buat jadual. Saya tak sempat, Alung tak sempat, Angah tak sempat, Acik tak sempat. Mak, bagilah siapa-siapa jaga. Terlalu rugi kita. Dia terutamanya bila ibu dan ayah tua dan sakit dan tidak mampu. Waktu tu berganda-ganda kemewahan dan kebahagiaan masuk dalam rumah kita sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu. Dengan syarat kamu ikhlas menjaga ibu dan ayah kamu yang sakit dan tua itu. Betul. Baru grad, ibu sakit, baru grad, ayah sakit, jaga mak dengan ayah. Biar setahun, biar 2 tahun, biar 4 tahun, biar 10 tahun, saya bersumpah dengan nama Allah, Allah akan membahagiakan kamu satu hari nanti.